Menu yang satu ni boleh buat hampa menambah nasi berpinggan-pinggan. Hai kesayangan Kak Jo, jumpa lagi. Hari ni Kak Jo nak buat menu tada, kerabu pelam. Tu buah pelam banyak-banyak berjuntai di atas pokok tu. Daripada tunggu makan masak, hampa boleh lah buat resipi ni. Kerabu mangga ataupun kerabu pelam. Ni hampa boleh tengok cara-cara nak buat kerabu pelam. Bahan-bahan dia pun senang aja. Tak banyak, mudah aja. Tadi hampa tengok Kak Jo sangai kacang. Ni Kak Jo goreng ikan bilis. Ni kita punya aktor utama kita, buah pelam. Kena ada buah pelam. Tak ada buah pelam, tak nama kerabu pelam lah kan. Kupas buah pelam ni. Buah pelam ni buruk sikit. Jadi Kak Jo kupas-kupas tengok, alamak, ada hitam-hitam pula. Jadi kita ambil yang kuat atas-atas je lah. Ni kita cincang-cincang. Siapa ada alat yang untuk parut buah pelam ni, bolehlah guna. Ni Kak Jo tak guna. Kak Jo guna cara tradisional, kupas buah pelam. Dah habis kita cincang buah pelam kita. Kita boleh kupas bawang. Tadi tu bawang pula melompat-lompat. Kupas bawang kita lah. Kupaslah bawang tu dalam 3, 4, 5 biji. Ni kita bubuh bunga kantan. Ni heroin kita. Nak bagi kita punya kerabu kita tu wangi. Aduh, sedapnya. Sat lagi. Ni kita bubuh cabai. Kak Jo guna cabai burung. Nak bagi melompat sikit bila makan dia. Bila dah siap semua, kita bolehlah satukan semua di dalam kita punya mangkuk atau besen. Bagi dia berkelai dalam tu. Ni kita bubuh ikan bilis. Ni kita kacau. Bagi semua sebati. Ni pelakon tambahan. Tapi jangan, tak ada yang ni tak sedap juga. Sebab memang Kak Jo suka bubuh belacan. Macam biasalah, penyedap rasa kita, gula sikit, garam sikit, kacang untuk lemak-lemakkan kita punya kerabu kita. Tada, dah siap. Selamat mencuba semua. Bye. Jom kita pergi makan rumah jiran. Assalamualaikum. Abang pakai tudung tak? Makan dengan nasi impit. Mai tengok makan dengan nasi impit. Pelam makan dengan nasi impit. Makan dengan durian. Makan durian. Sedapnya. Pelam. Sedapnya mana? Dan dia kata makan dengan nasi empik. Menu baru tu nak tahu apa dia. Nama apa ke rupanya? Kerabu.